I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar Fakulti Ekonomi dan Muamalat. So, bersempena sukan fakulti atau sukan antara fakulti SUFA 2013 ni, harapan saya pada para pelajar yang pertama sekali ialah supaya mereka enjoy setiap pertandingan itu. Akan lebih bermakna lah. So, kalau kita bermain secara enjoy, kita akan lebih rasa puas. Okay, itu matlamat SUFA ni sebenarnya. Selain kita nak memenangi pingat dan piala, seterusnya menjuarai kejohanan SUFA ni, tapi pada masa yang sama juga di belakang SUFA ni adalah untuk ukhuwah antara pelajar sendiri. Bukan sahaja di dalam satu fakulti, tetapi ukhuwah dengan para pelajar daripada fakulti-fakulti lain. So, kita ada 8 fakulti, so kita akan bertanding, kita akan berlawan, kita akan berkomunikasi, dan mungkin juga kita akan merasa tidak puas hati dengan rakan-rakan lain. Jadi itu sebenarnya pembentukan jati diri jugalah. Okay. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada peserta atlet lelaki dan wanita daripada yang mewakili Fakulti Ekonomi dan Muamalat yang telah mendapat pingat tanpa mengira warna, gold, silver ataupun bronze. So, tahniah. Okey. Dan seterusnya untuk pertandingan-pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. So, good luck, selamat berjaya. Okey. Dan bagi yang mungkin ada rasa kecewa sedikit pada minggu ini, so jangan mengalah sebab ada pertandingan. Okey, ada menang, ada kalah. Sekali kita kalah tidak bermakna kita akan kalah untuk game yang kedua. So, kalau kita cepat bangun, cepat balik semula, orang kata apa, tingkatkan prestasi, so insya-Allah game yang kedua kita akan menang pula. So, kalau kita kalah sekali, lepas tu kita pun down, then kita memang tak boleh bangun lah. Tapi kalau kita ambil itu sebagai, macam saya cakap tadi, enjoy your match, enjoy your game, dan kita akan melihat sesuatu pertandingan itu daripada perspektif yang lain lah. So, saya kata akhir kalam, saya ucapkan selamat berjaya. Walaupun orang kata apa, matlamat asalnya enjoy your match, tetapi matlamat yang kedua, kalau FAM dapat menjuarai tahun 2013 ni, alhamdulillah. Lagi orang kata apa, satu kelebihan lah kan, selain kita enjoy the match tu, kita menjuarai SUFA 2013. So, insya-Allah fakulti akan adakan pula SUFAM, yang mana itu di peringkat fakulti, supaya setiap pelajar di Fakulti Ekonomi dan Muamalat ini dapat bersama-sama terlibat pada SUFAM nanti. Mungkin kita memerlukan, nama pun dah SUFAM, Sukan Fakulti. SUFAM dikendalikan oleh kita, SUFAM untuk kita kan. Jadi saya mengharapkan semualah, so pengalaman SUFA ni, so kita compete pula, kita bersaing pula di peringkat fakulti. Yang ni lebih saya rasa lebih santai lah. Okey, insya-Allah kita akan, untuk SUFAM nanti kita akan ada piala pusingan. InsyaAllah pada tahun ini kita akan adakan piala keseluruhan, iaitu piala dekan untuk SUFAM, insyaAllah pada tahun ini. Dan akhir kata, so, memang sasaran kita untuk SUFAM dapat dijayakan, dan juga untuk SUFA juga, it is a challenge lah, satu cabaran juga kepada para pelajar FAM. Kalau boleh, so, selain daripada kita berketerampilan dalam bidang akademik, so kita juga tidak kalah dalam bidang sukan. So, enjoy your game. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.